Lagi mana ni? Mama Mila Chalet. Mana tu? Weh, mana weh? Ni ke? Masih ke depan tu. Weh, dah mati? Weh, dah mati ni? A few minutes later. So, kalau korang boleh tengok kat depan ni jalan nak pergi ke Mama Mila Chalet. So terus jalan ni. Macam mengarut sikit dah. Dia ada semak. Kita yakin je. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta dah lah besar. Wah, kereta dah lah besar ni. Serius lah, aku rasa bukan ni. 20 minutes later. So, aku bawa kereta besar ni nak masuk jalan semak ni. Aku rasa tak muat. Lepas tu dah try masuk sebenarnya, tapi memang tak muat. So, tak tahulah betul ke tak. Salah. Kau tengok jalan tu macam tak logik. Aduh, tajam. Dia baru dapat info daripada Abang Amy, suami Kak Ellie. Salah jalan. So, kat depan sana. 1 hour later. Kita tengah tolak husband Kak Ellie keluar daripada jalan. Berani dia nak lawan dengan kita. Kita tolak dia. Kita tolak sampai hujung. 2 hours later. Tembok ni. Kat sini je dah. So, kita dah sampai dekat Mama Mila Chalet, Bagan Lalang. Assalamualaikum. Hui, extreme sport lah. Si baik ada penyelamat. Aduh. Dia cakap semak kita mana. Oh, Semak sangat tu. Semak sangat tu. tak masalah, berhenti tadi. Tiba-tiba beruk semua kat tepi jalan. Wah, bahaya ni. Ya, memang. Aku kena serang. Memang. Tapi masalah jalan lah. Nomal, dekat mana ni? Dekat mana ni? Mana ni? Mama Mila Chalet. Mama Mila Chalet. Mama Mila Chalet. Buat apa kat sini? Tidur hotel. Tidur hotel. Nara, hai. 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 Allah. Kita dah check tempat, cuma tak boleh check in lagi. So sekarang kita nak pergi mana? Makan. Aku tengok kalau makan diorang semangat, diorang lain. Okey, ni kita dah sampai ke pantai Bagan Lalang. Kita nak cari makan sebenarnya. Kelihatan Dr. H. Dr. H telah mendapat makanan ni. Ting. Kita makan cakwe tiaw ni ke? Tengok. Sebab dia tak ada tempat duduk. Bos kita dah makan cak kway teow awal. Jom kita cek makanan dulu. Nara, bye-bye. Tu makcik-makcik kita. Kepanasan kau tengok ah. Makcik kita tu siap go jodok dia tu. Masuk video bang, masuk video. Semua nak kena bayar ni. Viral. Tu dia pelampung telah berjaya di Pau. Hai. Tak nak. Ni tengok ni. Tak nak. Okey, tak mau. Tak nak. Bang, balik bang. Balik. Kita semua dah sampai dan mereka kelaparan. Aku yang bawa sate. Tadi kan kau call ni pasal box tu. Pan, makanan mana? Takoyaki. Ada makanan lah. Takoyaki.
Ni mak singa kita dah makan lah. Anak-anak dia dah main panas dah tu. Oh, topi mancing tu. Topi mancing tu. Sebelah sana. Semua sebelah sana. Mengumumkan ketibaan AJK makanan. Lagi makanan. AJK makanan. Last sekali. Orang last. Last eh? Belum, Kak Awa dah bagi. Kak Awa. Abina. Abina. Yes. Yang, tengok tu yang. Dia tengok tadi tak nak pakai. Later. Ini anak anjing comel. Ini anak anjing comel. Bunyinya begini. Kau nak dengar kat mana ni? Bunyinya Apina mana? Apina aku tinggalkan dalam bilik, lantaklah dia. Bapak dia Aku rekod ni. Ni kalau hantar mahkamah ni. Meanwhile, Weh, nak pergi mana ni? Kita hari ni kita nak pergi cari benda yang tak dapat cari. Kita nak cari lighter. Kita nak cari lighter. Punya banyak benda boleh cari. Kita cari lighter. Sebab kita punya lah bawa makanan macam-macam. Lighternya lupa bawa. Lighter tak ada. Nak bakar api macam mana? Ada. Pakai. Dah pergi 7E pula. Tapi apa lagi nak beli lah? Tu lah. Alang-alang. Kalau lalu depan tu kita jerit jap. Nak tanya apa lagi? Ni lah kerja kalau dari lelaki kan. Yes lah. Sebab tu bila sebab tu bila potong-potong buah semua jangan suruh kita orang. Kita orang penting bab-bab ni. Nak membeli. Jap. Ita! Ita! Oh, Ita! Ita! Oh, Ita! Ita! Mana pergilah. Hon. Tengok ke? Ita! Tu. Barang apa lagi nak beli? Cek terus. Nanti dia akan kata tak ada. Dia orang kata tu je. Kau tengok muka tu. Oh betul Betul lah, tak ada. Confirm Ini bukti kata tak ada. Kalau ada nanti. Nampak macam kedai cenderawasih. Cenderamata salap. Kom. Ada lighter ke? Ada lighter? Ya, yang tembak-tembak ada tak? Yang tembak. Ini. Mana? Ini. Ini bukit ke Oh, itu. Ini okey. Ini macam lain je. Mana? Halo, yang tembak je yang macam Boleh ni tembak ni boleh ni. Boleh ni boleh tembak. Ya. Tak adalah kau kena tekan je tadi. Boleh lah. Boleh Kak? Satu apa Kak? RM1.50. Bagi dua Kak? RM3. RM3. Ni. Yang kat sana punya tak Lighter dua. 6, 3. 9, 12. Berapa? 12. 12 semua Ha. Cantik. Sekejap je selesai. Okey lah. Alah. Yang pergi jauh-jauh saya beri. Terima kasih. Terima kasih Kak Sama. Selesai. Siapa kata lelaki tak boleh buat kerja? Dapat letter. Selesai. Jauh. Sekarang kita dekat Mama Mila Chalet. Kita nak buat apa Kak? Kita nak buat family day. Kita nak buat family day. Berapa hari? Berapa hari? Tak bagi tahu. Ibu tak bagi tahu. Dah kena ibu ni. Sikit lagi. Apa sih? Gula. Itu gula ke minyak? Gula. Minyak ke selamanya kosong ya? Baby! Tak senyum pun. Marah. Debab. Enak banget. Ambil. Jangan nangis. Warnanya yang mana kamera? 1, 2, 3. Later that same evening. Dia tu dah punya game ke apa ni? Kan macam nak ambil kan? Jadi besar tak boleh. Mengundang ni. Toy makan. Anak je. Kata ambil satu. Tengok je lah. Ibu tengok dah. Kata ambil. Aku tak makan.
So game pertama dia orang akan merebut gula. Tengok siapa yang menang. Lagi? Assalamualaikum doktor. Anita. Mata! Assalamualaikum, selamat petang. Mira. Salah! Siapa? Lagi? Saya dah tahu apa tu. Ani Mira. Asyik Mira aja ni. Selamat pagi doktor. Mira. Bukan. Alah lagi. Bukan, tukar. Selamat pagi doktor. Mira. Kali dia. Dari tadi tak ada Mira. Mira baru turun. Banyak dah monyet. Asna. Sekolah betul, dia orang sekolahan je. Meanwhile, Bang, sate berapa bang? Sate berapa ringgit bang? RM1 je bang Ada daging ke ada apa ni bang? Ada daging dengan ayam. Daging dengan ayam. Dia ada monyet. Lagi mahal sikit lah, RM1.20. Monyet. Sate. Yang ni jual sate, yang ni Makan. Kepala dia. Besar-besar pula ni. Sini. Hai. Allah, hai hilang. Hai. Buat apa ni? Tengah main kolam. Tengah main apa Dina? Tengah buat apa ni? Sonok tak? Sonok buat macam ni. Yeay, cantik. Naik je. Boleh. Lagi biar, lagi. Tak cukup angin ni dah ni. Last. 1, 2, 3. later that night. So sekarang kita dah sembahyang maghrib dengan isyak. Kita berkumpul malam ni untuk aku tak sempat cakap, dia dah kacau. Apa dah? Bateri habis pula. Macam ni lah media. Baru nak buat kerja. So kita nak buat ni, dalam ni ada, nanti saya post around, you all tengoklah apa benda kat dalam ni. Lepas tu agak-agak berapa bilangan. 10. Jangan buka, boleh tengok dari sini je. 241. Apa benda yang kat dalam. Oh, dah 10 lah. Tak mungkin 10. 3 ni. Betul-betul lah. Ada gula-gula, ada kacang. Sikit penuh. Hampir penuh. Boleh buka. Tengok je, jangan godek-godek. Rasa boleh. Ini mustahak nak teka ni. Ya ke kacang semua tu? Ada gula-gula. Semua tu kena kira semua. Sekali gula-gula ke kacang saja? Tak, semua sekali. Semua. Agak-agak 400. Kena tu nombor. 353. Next. Ui. Dapat ah. Dia ada admit tadi, Bayar berapa? Oh, belum lagi tengah kira. Tengah kira. Berapa? Di minuton. 45. Dah kita bagi tahu dah. Dia mesti tahu ni. Ni confirm tahu ni. Tak, belum.
Campur dengan gula-gula. Campur semua. Campur dengan gula-gula. Ini betul-betul gigih. First kali dalam. Betul-betul gigih. Gigih dan gagah. Aku nak teka pun tak tahu. Macam tak dapat. Macam tak logik di akal je. Bulatnya. Adik. Dapat. Kini tak bagi lagi. Dia merakam ni tadi. Kira. Aku dah tahu dah. 550. Lagi banyak. Saya lock. Macam banyak sangat je. 550. Lock. Lock. Tak lock, tak boleh. 400 lah, 400. 400 lah, tolong lah. 400. Main-main lah ini orang tukar-tukar. Siapa nak tukar boleh lagi? Gula-gula dengan kacang. Semua. Ramai-ramai orang jawab 800, 900 macam tu. Butterflies in my chest. I should know this song better, but all I can do is sing along. Never know your move next, saying this or whatever, but every night I'm at your door. So we say Later. Lagi cerita yang tamat di sini hanya menyiksa relungku. Hanya tak berulang kembali. Euforia wajahmu yang dah tersilang. Seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Meanwhile, Sebelum kita Ini pun tak lupa tu. Ya. habis. Bawah dia banyak kali makan. the next morning. Selamat pagi. So hari ni kita tak ada aktiviti sangat. Kita nak sarapan dan kemudian kita just zumba sikit lah. Lepas tu kita just sembang-sembang sementara tunggu waktu untuk check out. Let's go. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu badannya. Oh rindu, rindu manja. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita lentang-lentik, ala-la-la-le. Ayo sayang kita
Meanwhile, Okey, kasih tips sikit. Oh, Kasih tips sikit kalau mancing. janji ada umpan. Janji ada umpan. Tak ada umpan tak dapat. Kalau dia tak nak makan? Tak nak makan. Mana dia tak ada lah tu. Ada anak ikan je. Yan, kasih tips sikit, kasih tips. आज मैं मैंने में हेर करो ककड़े हैं इके fish कर का है Oh, okey. relax very big I don't know lah what I'm saying. Untuk 2 hari ni rasa best lah, sangat best. View dia cantik. Best lah, bagi saya best. Boleh ulang lagi Boleh repeat. Boleh repeat tahun depan. Okey, right. Okay, terima kasih sebab tempat ni okey lah daripada yang tahun lepas punya kan. Tahun ni okey, puas hati. Terima kasih banyak. Okey. Saya cuma nak mengucapkan terima kasih lah kepada 2 host yang bijak memainkan peranan lah kan, pada Kimi dan juga Aqua. Kalau dia orang ni tak ada, terus terang lah saya cakap, event ni sunyi je. Malam pukul 12 mungkin kita dah tidur dah. Tapi demi nak memeriahkan keadaan, kita sampai main Mr. White. Mr. White. Mr. White. Sampai pukul 2.30 tak tidur. Padahal host ni berdua dah plan buat yang terbaik. Ngantuk pun dia tetap terbaik. Terima kasih Kimi dan Mami. Terima kasih Doktor juga. Terima kasih banyak-banyak. Family Day sini terbaik. Okey. Tahun depan boleh buat lagi kat mana? Soalan menarik. Adik, bye-bye. Bye-bye. Alhamdulillah, terima kasih. Semua berjalan dengan lancar lah kan. Alhamdulillah semua okey, makan semua okey. Panas je lah, panas sikit lah. Okay. Betul. Kita boleh buat pada lain hari, lain kali kan. Dan orang yang sama, semua keluarga. Okay. Mungkin tuan akan bertambah ahli keluarga tahun depan. Yes. Yeah. 2.